biasanya kontraktor ni suka tipu orang. So betul ke tuan? Bila masyarakat di luar sana ada satu stereotip di mana bila kata kontraktor je, biasanya kontraktor ni suka tipu orang. Okay, bagi saya as a human ni dia tak lari kepada kesilapan lah. Apa-apa pun kita kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlandaskan kita punya guideline macam mana Islam itu sendirilah. So perangai dengan attitude ni dia berbeza. Betul. So kalau orang cakap you ni penipu, tapi walhal you tak penipu pun. Ya, betul. You just tegakkan keadilan. Ya. Dia subjektif lah. Dia orang tengok kita macam ni, tapi kita tak pun macam tu. Ya, betul. So saya rasa benda ni kena pandai nilai lah. Saya rasa betul. tak adalah semua orang macam tu. Ya. Ada, tapi orang ambil kesempatan. Tapi ada orang ni tak ambil kesempatan pun, tapi orang dah nampak dia ambil kesempatan. Ya. Macam itulah dia punya pattern kan. Ya, betul.